Berita baik untuk korang guys. Jom kita lihat. Baru saja tadi 8.30 malam CPI data keluar guys. So menunjukkan bahawa inflasi rendah daripada apa yang kita forecast. So apa terhadap market kripto? Dengar video ni sampai habis. Siapa-siapa yang first time dalam kripto, korang boleh join Crypto Starter ataupun join Telegram Cikgu Secara Percuma. Klik link kat bawah. So bila inflasi turun, US dollar akan melemah dan Fed nak naikkan interest rate tu tak ada lah. Alright. Untuk short term, dia boleh jadi bullish, boleh jadi bearish. Sebab yalah Bitcoin dah banyak naik, so mungkin akan berlaku manipulation lah, sama ada naik atas ataupun turun bawah. Itu dari segi short term. Cuma dari segi long term, kalau kita lihat 2, 3, 4 bulan, alright, bila inflasi rendah dan kekal rendah, kebarangkalian tinggi, Fed akan turunkan interest rate. Jadi ini sangat bullish untuk market Bitcoin. Ini adalah untuk time frame besar. Cuma time frame kecil macam-macam boleh berlaku guys. So korang komen guys, adakah in short term Bitcoin akan fake out naik ke 105 ke 108, testing all time high, ataupun dia retest dulu ke bawah baru dia sideways ke atas balik? Komen apa pendapat anda.